Ashabul Ras ni pokok tu ada, tapi dia orang tak sembah pokok tu, hanya sebagai sumber tempat dia orang. Tekan waktu tu ada raja. Ini satu ada raja, yang mana raja mereka ni untuk penduduk Ashabul Ras ni amatlah baik. Mereka sayangi, tapi sampai satu tahap raja mereka meninggal. Menyebabkan bila mana raja mereka meninggal, mereka bersedih. Sedih sangat-sangat. Dan bila mereka dah kebumikan raja mereka, kemudian dengar ada satu suara, iblis lah, datang kepada mereka dan mengatakan bahawa akulah raja kalian, yang mana aku tidak mati, aku terus hidup, cuma jasadku saja yang kalian kebumikan. So iblis suruh macam tu lah, kalian buat satu patung menyerupai macam aku untuk kalian nak terus ingat aku, dan buatlah patung tu.